tahu tak ada pokok romantik isteri Nabi yang nama dia Hafsah. Kenal tak Hafsah? Hafsah ni anak daripada Umar yang kahwin dengan Nabi SAW. Tapi saya nak bagi salam kat Nabi, nanti saya tunjuk lepas keluar pada Nabi SAW. Itu pokok romantik tu. Tingkap Hafsah. Tingkap satu batang dengan makan Nabi SAW. Okey, nak sambung cerita tadi. Romantiknya apa dia? Isteri Nabi nama Hafsah ni. Dulu Hafsah sebelah rumah Aisyah. Aisyah isteri Nabi juga, Hafsah isteri Nabi juga. Hafsah ni ketika mana rumah dia bercantum dengan rumah Nabi SAW. Ketika mana dia Nabi SAW wafat, dia orang kata apa? Ada access direct ke makam Nabi. Maksudnya buka dia punya pintu tingkap tu, nampak makam Nabi SAW. Direct bercantum berkembang. Jadi bila zaman Umar bin Khattab, orang Islam ni ke ramai. Dan orang nak ziarah makam Nabi ni ramai. Jadi tak ada tempat, tak ada ruang. Jadi sebab itulah dibuatnya Babus Salam. Babus Salam tu laluan untuk ziarah makam Nabi Abu Bakar dan Umar. Babus Salam tu untuk ziarah makam. Jadi bila nak buat Babus Salam, rumah Hafsah ni nak kena roboh lah sebab nak buat Babus Salam. Jadi cerita dia pada asalnya Hafsah tak mau dipujuk. Ni pendekkanlah tu ada pujuk. Dan janji kepada dia, kalau dia kira ni lah ada deal, sepakatan satu benda, kalau nak roboh juga rumah dia, minta dipindahkan ke belakang sikit, tapi dia nak buka tingkap dan kena pastikan tingkap rumah dia dibuka dan tak ditutup sampai bila-bila. Sebab tu tadi dalam video yang tadi tu saya tunjuk ada tingkap yang dibuka tak ditutup. Itu tingkap rumah Hafsah. Betapa cinta, betapa sayang dari mereka kepada Nabi SAW. Jadi moga-moga dengan cerita ringkas ini, jangan lupa like, komen dan share.